Assalamualaikum dan selamat pagi. So, saya nak dalam latihan ni saya nak menunjukkan kesenangan bagi bongkar. Okey, so kita dah selesaikan kat atas tadi. Okey, bila dah ada tu kena buat satu garisan puncak ke X, puncak ketiga, okey, puncak ke 8. Alright. So, yang dia perlu ada, kalau tak ada kita tak tahu kat mana titik perserangan dia. Okey. So, sama juga pada pandangan hadapan kena turunkan kat mana X, 3, 2 dan 1 tadilah. Okey, so kita tunjukkan. Okey, so ni adalah X dengan 8. Okey, so ni 3 dengan 7. So sini 4 dengan 6, and then ni adalah 5. Okey, bila ada tu, alright, kena sambungkan dia. So ni adalah wajib buat. Okey. Alright. So sekarang ni pada pandangan sisi ni saya labelkan dia. Saya labelkan dia. Katakanlah ni A, ni B, C, D. Okay. Alright. Error kita buat. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak tentukan? Okay, A berada pada 5. Okay, so unjurkan A. Okay, A berada pada 5. So mana A pada 5? Okay, so ni A, labelkan A. Okay, B berada pada nombor 4. So nombor 4, so sini adalah B. Okay, C berada pada nombor 3. So dapat C. Okay, D berada pada X. So dapat D. Okay, E berada pada nombor 3. So dapat E. Okay, F berada pada nombor 4. Dapat F. Dan G berada pada 5. So dapat G. Okay, so sambungkan dia dan hitamkan dia dengan menggunakan lengkuk crunchies. Okay, kena gunakan ni, cari mana yang paling tepat. Okey, 1. Yang 2, and then sambungkan. Okey, so selesai. Belakang ni tak perlu tunjukkan sebab soalan kata hidden tak perlu ditunjukkan. So kalau kita cari pun H akan berada pada F, I akan berada pada E. Dia bertindih lah. Okey, so pada pandangan hadapan kita nak tentukan. Okay, alright, kita boleh tentukan. Okey, kita dah dapat A tadi. Okey, A berada pada 5. So A ni. Okey, so A. Yang ni saya buat garisan penuh. Okey. Okey, B berada pada nombor 4. Okey, B berada pada nombor 4. So B. Okey, C berada pada nombor 3. Okey, so C.
Okey, D berada pada nombor X. Okay, so bila kita sambungkan dia, ini kita buat sebelah. Okay, and then pakai curve kita akan dapat titik dia. Okey, dapat sebelah dia. Okey, untuk yang sebelah dia pula, okey, kita tunjukkan. Okey, J berada pada nombor 8. Okey, J berada pada nombor 8. So, kita buat J. J. J berada sampai nombor 8. Okey, itu kita ambil habis. Okey. So nombor 8 ni ni J. Okey, J akan pergi pada K. Okey. Ni L. Okey, K berada pada nombor 7. K berada pada nombor 7. Okey, untuk L. Okey, L kita tunjukkan sekejap L. Okey, cuma L ni kita tak tahu dia berada kat mana, sebab kalau perhatikan betul, L ni bukan berada pada nombor 6. Okey, so apa kita buat? Kita buat satu lagi garisan ke L. Kita labelkan ni sebagai Y. Okey, so Y kena tunjuk. Okey, tunjukkan Y pada tapak. Okey, buat satu garisan. Alright, so bila kita unjurkan, kita akan dapat kedudukan L tadi pada garisan dia. So sini adalah L. Okey, so bila kita buat, kita sambungkan. Okey, ini pun kita sambungkan. Okey, so sekarang ni kalau kita nak cari satu lagi kat titik kat sini kan. Okey, L, M. Katakan tadi P ke 6 dia kena kat sini. L kita labelkan sama M. Okey, so M ni, M berada pada puncak ke 6. Okay, so M tunjuk. So dia kena kat 6. So sini adalah okey, so nanti bentuk dia akan jadi M ni pada 6 so 6 dah sini M. Okey, so bila kamu sambungkan nanti dia akan jadi
tekan macam tu lah lebih kurang. Okay. So akhirnya jadilah pandangan atas untuk persilangan tersebut. Okay, so selamat mencuba.